Bila kita sentuh tentang simpanan emas, ramai yang bangkitkan isu tentang zakat. Tapi tahukah anda, bukan emas saja yang perlu bayar zakat. Ada zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat KWSP, zakat perniagaan, zakat pelaburan, zakat takaful, malah zakat padi pun ada. Dan zakat ini bukanlah wajib kepada semua orang. Jika simpanan ataupun pendapatan anda masih lagi belum cukup nisab dan haul, jadi tak perlu risau untuk bayar zakat. Tapi bagi yang sudah layak untuk membayar zakat, bersyukurlah kerana Allah telah memberikan kita rezeki yang lebih. Dan sesungguhnya dalam kelebihan rezeki itu telah Allah tetapkan ada bahagian untuk kita berkongsi dengan orang lain. Yakinlah dengan rukun Islam yang keempat ini dan semoga Allah kurniakan kita untuk menjadi seorang hartawan yang dermawan. Semoga bermanfaat dan boleh follow saya